Keluar. Keluar dah, keluar. Macam mana Tama? Okey tak? Yelah, melengkung bola awak baling tu. Bagus. Tapi apakah saya boleh jadi pemain profesional dengan macam ni? Saya tak tahu. Tapi mungkin orang dewasa pakai bola keras. Ya ke? Tapi kalau awak cuba dengan bola keras kan? Mungkin kalau dah besar nanti kita boleh main sama-sama ke? Ya, boleh. Baiklah, saya mulakan. Tama, cepat. Mulai hari ini, saya murid sekolah menengah. Saya akan cuba untuk menikmatinya. Mana tempat duduk saya? Kat belakang je. Baguslah. Comelnya dia. Itu kan majalah Penan. Dia pun baca. Awak baca majalah Penan je? Tentang baseball kan? Ya. Saya Yomi Takeda. Saya Yoshino Kawaguchi. Salah kenal Kawaguchi? Panggil Yoshino je. Awak pergi sekolah naik kereta ke? Ya. 20 minit juga dah sampai. Kalau awak? Saya jalan kaki je. Masa dekat. Yomi, awak suka baseball saya pernah ikut tim baseball dulu. Ya ke? Apa usia awak? Pitcher. Ya. Lah ya. Tak adalah. Saya kalah kat babak pertama masa tandingan. Tengok tangan awak. Tangan. Wah, keras tangan awak ni. Mesti awak selalu baling bola kan? Dan melengkung ni bola awak baling. Tahulah. Siapa dia ni sebenarnya? Walaupun awak dah berusaha keras, tapi awak gagal di babak pertama je. Tak bagus kan? Yoshino, jangan cakap macam tu dekat orang baru kenal. Ibu Ki Kan saya dah cakap, jangan cakap tentang baseball yang awak tak tahu pun. Macam tu. Dah biasalah. Awak ni kembar Muka sama lah, kan?
Ya, betul. Dia betul kembar. Ya, saya Buki. Selamat kembali ya. Yomi tu duduk sebelah saya. Dia tu main picture. Tengok tangan dia. Awak pasti akan kagum. Oh, ya. Yeah. Tengok. Oh, hebat. Keras keras kan? Alamak. Dia ikut pula. Awak tahu tak? Yang kelab baseball kat sekolah ni tidak aktif lagi. Mungkin awak belum boleh main lagi ke? Tak. Saya dah berhenti main baseball. Tahu? Dan sekolah ni saya masuk sebab baju dia. Ya, comel kan? Baiklah semua, duduk ya. Dah, saya pergi dulu Hati-hati. Baiklah semua, setelah cikgu ambil keterangan, semua pergi ke dewannya untuk upacara penerimaan. Shina? Tangan ni lepaskan boleh? Kepada murid-murid baru, selamat diterima di sekolah ini. Harap kamu semua gembira sepanjang belajar di sini ya. Hey Shina, balik ni nak pergi mana tak? Saya pun ada cakap dengan awak sikit lagi nanti. Jom kita makan sama-sama ke? Nak ke mana ya? Saya nak pergi ke Lake Town lah. Tinggi sangat nak pergi sana lah. Oh, tempat tu besar juga. Tapi kira-kira 1 kilometer daripada sini. Tahu? Ya ke? Ini ke pasukan menengah ya? Gembiranya dapat jalan-jalan macam ni balik dengan awak semua. Yomi? Awak ni Yomi kan? Saya ni Tamaki. Ingat tak lagi? Tama? Ingat. Lama kita tak jumpa ya? Jangan-jangan dia ni... Jadi dah lama kita tak jumpa ya? Dulu kita selalu main-main kan masa kecil kan? Awak ni memang Tama yang saya kenal. Akrab betul dia ni. Kenapa ni Shina? Itu Tamaki Yamasaki. Dia bermain di sekolah menengah Papa Nami dulu. Dia dikenali sebagai pertahanan yang agresif. Tahun lalu, dia berhasil menahan lemparan yang hebat. Itulah Yamasaki. Saya nak minta autograf boleh tak? Saya suka sangat. Jadi awak masih main baseball, Tama? Awak main juga kan, Yomi? Saya dah kalah lah masa tu. Berkata kita buat macam ni. Kita ada 2 pemain baseball yang hebat dekat sini. Kita main takak-takak bola? Tak ada siapa pun. Sebab kelab ni dah tak aktif lagi. Bersih juga ya. Jom kita mulakan. Tapi nak main lambai baling je kan? Cepatlah, dah tengok. Baiklah, saya mulakan ya. Baik. Nah, awak catcher kan, Tama? Betul tak? Awak pula pitcher kan, Yomi? Ya. Pemain betul hebat main tangkap. Betul lah ya. Macam mana? Bagus tak? Sikit lah. Sikit ya. Awak ni teruk je lah ramai ya. Tapi jikalau di babak pertama ya. Cepat, jom kita main latih melempar. Okey. Baiklah, saya akan jadi pemukulnya. Kalau itu saya jadi pengadil. Cepat. Tak ada masalah aku tak pakai helmet. Awak pun bahaya duduk belakang ni.
Tak apalah, Tamaki Amazaki boleh tangkap bola tu saya rasa. Tahu? Kan? Saya percaya pada awak. Ini siapa pula? Yomi, ingat tak lemparan masa tu? Yang awak lempar masa tu kan? Yang awak baling dulu tu. Bola ajaib awak tu. Yang melengkung tu. Saya boleh macam tu ke? Boleh awak tangkap? Ya, kan awak dah pelajarinya kan? Bola keras kan, betul tak? Boleh kot. Baling je, saya pasti akan tangkap. Apa yang hapuskan ni? Kenapa suasana jadi tegang macam ni? Yomi, mesti boleh baling. Baik, saya mulakan. Awak nak baling kat saya ke apa? Tengoklah sikit. Kena muka saya tadi sikit lagi. Apa ke? Itu strike macam strike. Itu masuk tu. Masuk ke? Dah. Saya rasa macam tak nampak tengok tadi. Lain sekali. Kali ni saya akan tengok betul-betul. Tak apalah, saya tak nak main lah. Takut. Tapi bagus tadi lemparan tu. Tapi saya tahu melengkung tu kan. Kalau kena macam mana tadi. Baik, saya mulakan. Cut. Wah. Dia betul-betul menurun lah. Sama je macam dulu dia baling. Tapi mungkin lagi bagus dengan bola ni. Bagus tu Yomi. Awak hebat. Macam mana awak belajar dengan bola ni? Ya? Cuba baling lagi. Ya. Tapi kenapa dia boleh kalah ya? Kalau saya melempar macam ni. Waktu sekolah mendengar Ronaldo, saya jadi pitcher. Saya selalu dapatkan strike. Tapi saya rasa bila saya baling macam ni, saya rasa okey. Bagus tu Yomi. Saat tu saya mula berlatih untuk pelajari teknik membaling yang bagus. Saya dah menguasai lemparan tu lah. Cubalah tangkap. Sekarang ke? Saya nak main game lah. Tahu? Okey, cik bantu lah sikit. Penat dah saya. Apa yang dia buat tu? Main kot. Si cik bantu ni pun nak main baseball. Melengkung lah. Hebat lah awak ni. Ya, melengkung nanti tu. Ya. Awak macam pemain profesional. Terima kasih kerana teman saya. Tak apa. Saya okey je. Menjual lah ya. Hebat. Saya belum pernah tengok lemparan macam tu sebelum ni. Tamaki pun tak biarkan bola tu macam tu je. Ya, tapi dia punya lemparan hebat macam tu kan. Kenapa boleh kalah Entah.
Kalau awak pasangkan lemparan awak bola cepat tu, pasti aku susah dipukul. Tapi kan, baseball tu perlukan lebih dari seorang. Hei, tengok tu lagi kau. Maafkan saya. Yomi, saya tak boleh nak tangkap. Tapi itu je yang saya boleh gunakan sekarang ni. Tak boleh tangkap tahu. Saya tak boleh tangkap bola tu. Bola tu melengkung. Awak terlalu serius dengan benda ni. Kami main bukan nak serius sangat pun. Dan saya tak nak bagi apa lagi dah. Buat macam biasa je tau. Yomi, awak hebat betul lah ya. Tak sangka awak boleh balik macam tu. Tahu? Awak pun hebat jugalah. Kan? Semuanya awak boleh tangkap. Tapi dulu awak tak hebat sangat pun. Apa pula? Lepas saya pindah sekolah, saya bergabung dengan tim yang ada dekat dengan rumah saya untuk belajar berkuatkan diri dekat sana. Tim tu pun kuat. Berbeza dengan apa yang kita main dulu. Latihan dia pun keras. Tapi kalau itu boleh buatkan saya tangkap lemparan awak, saya rasa seronok. Tapi kalau awak banding dengan bola ni kan, mungkin kita boleh main nanti bila kita besar. Ya, mesti. Awak ingat tak janji kita ya, Tama? Apa awak cakap? Tak ada. Saya seronok dengan lemparan tadi. Tahu? Mereka dua banyak benda dah lalui Saya nak cuba buka lagi lah nampaknya. Ya, saya akan alihkan pandangan saya ni. Rasanya kalau mereka tak main lagi, nampak macam sia-sia je permainan mereka Tapi saya nampak mereka ni ada kebolehan untuk terus lagi. Yomi, cepat. Sudah tak takut dah dengan apa yang namanya baseball. Cepat, sini. Apa yang awak ni? Tahu? Tak ada. Saya bukannya gelakkan awak, tahu tak? Tahu? Saya rasa senang macam ni. Tahu? Kenapa? Baiklah, ini adalah bandingan terakhir saya. Cepat, baling macam biasa. Saya nak cuba baling melengkung. Baling macam biasa je yang guna baling melengkung tu. Lepas saya berhenti main baseball, baru saya fikir masa-masa yang saya habiskan masa sekolah menengah rendah dulu, semuanya sia-sia je. Tapi saya silap, sebab benda-benda yang saya habiskan masa tu taklah sia-sia. Semuanya sebab hari ni. Bagus tu, Yomi. Strike! Strike ke? Bukan tadi melengkung ke? Tak, itu strike. Nampak ni? Betul, strike. Betul ke tu? Yomi, saya tahu ini hanya baling-baling tangkap bola. Tapi saya tak sangka saya boleh seserius macam ni bila main baseball. Tak ada. Saya tak nak menyesal lagi. Yomi, awak tak nak main baseball lagi ke?
tadi awak balingkan. Saya rasa saya faham apa yang awak nak maksudkan tu. Ya, awak berdua adalah pasangan hebat. Ya, jom kita main baseball. Awak tengok je lah. Tak nak jadi manager. Tak, awak main dekat IBK. Saya? Saya main baseball. Awak pemain. Bagus kan? Tak adalah, saya tak berhenti main. Kalau Yoshino kat IBK, saya rasa tak. Saya boleh buat. Baiklah Yomi, jom kita buat. Tolong. Awak ni nangis. Tak payahlah. Tadi balik menakutkan. Kau nangis pula tak faham. Sakit. Nak saya urut ke? Nak saya urut ke? Urut sikit tangan dia. Lapar. Lapar pula. Nak makan? Jom kita makan. Dan itulah macam mana kami bertemu di hari pertama